Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni aku ada kat rumah customer ni. Dia tak ada kat rumah. Mesin dia letak kat luar. Okey, kerosakan mesin ni kita on. Okey, tak on. Okey, dia keluar dash. Okey, tak ada error. Kemudian kita start. Oh, belum start kita on dulu. Okey, dia tak keluar error terus dia keluar betul dash. Kemudian keluar 1E. Dan masa tak keluar error tu sebenarnya kita boleh tekan start kita boleh tak boleh. Okey, dia pusing kemudian dia akan keluar error 1E. Okey, untuk ni brand ni adalah Samsung 7.5 kilo WA95V3. Okey, kerosakan dia adalah cuba kita tukarkan dulu barang ni. Okey, kita tukarkan. Yang ni water level untuk mesin ni. Untuk mesin ni sebenarnya boleh guna yang brand LG yang LG model ni. Ini dah lama ni. Aku tukar ni dah berapa tahun dah. Aku rasa 2 tahun dah. Okey, kalau ikut yang sebenarnya Samsung dia pakai DS24. Okey, yang ni boleh pakai LG juga. Okey, cuba kita tukarkan sensor ni. Sekejap Okey, sekarang ni aku dah tukar dengan yang baru. Okey, kemudian kita tengok apakah masalah tu hilang Okey, kita onkan mesin. Okey, kita start. Okey, tadi pun pusing kiri kanan. Kemudian valve air masuk akan start on. Okey, tadi dia keluar 1E dan valve air tu tak hidup. Okey, sekarang ni valve air tu dah hidup, dah tak keluar error 1E. Okey, cuba kita spin pula. Okey, sekarang aku dah tekan spin, dah bunyi, tapi rupanya ada satu lagi masalah. Okey, sekali lagi. Tadi kod keluar DE tu ada error. Masa spin kena tutup begitu. Okey, perhatikan pada bahagian bawah mesin. Ini mode spin Kita tunggu sekejap. Okey, tunggu sekejap. Okey, sekarang ni mode spin. Perhatikan hanya peserta yang tengah saja bergerak. Drum tak gerak. Okey, kita lepas tukar water level sensor. Rupanya ada lagi yang tak betul. Tapi aku perasan masa tekan spin ni, okey, masa kita letak pada mode spin, okey, pada mode spin valve air tu dia tak tarik. Jadi kita tak boleh nak kata gearbox yang rosak. Tak tarik tak ada bunyi dia tarik drain valve. Jadi kena tengok dulu sebab drain valve ni tak silap mesin dah tukar. Okey, aku nak buka bawah tu. Dan kita tengok depan ni lah. Okey, itu saja perkongsian lepas tukar water level, kemudian
ada masalah pula masa spin, tak boleh nak spin, hanya pasal itu saja yang gerak. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.